Okay, now boleh beritahu ibu kenapa. Dia balik sekolah tengok. Ni kenapa ni? Apa yang berlaku? Adik main colour. Habis siapa buat? Kawan. Tak sengaja ke? Kenapa dia main apa ni? Siapa yang macam ni sekali ni? Watercolour. Ha? Watercolour. Ha? Watercolour. Ni macam tek burung lah. Watercolour juga ke ni? Kenapa? Apa yang berlaku? Cuba cerita. Adik tak payah nangis. Ibu tak marah adik pun. Siapa yang buat? Terpercik ke? Ni. Ke? Tek burung? Macam mana boleh datang tek burung pula? Sabar, sabar. Takkanlah. Ini mesti yang terpercik tu kot. Ya Allah. Ni kenapa? Basuh je lah, basuh je. Tadi ibu tak marah pun. Kenapa? Cuba cerita apa yang berlaku sebenarnya. Ha? Apa yang berlaku? Kawan buat ke adik buat sendiri? Jangan tuduh kawan kalau adik tak sengaja buat diri sendiri. Kalau adik yang buat sendiri, mengaku saja. Mengaku tu lebih baik daripada menuduh orang lain. Betul? Ibu cakap macam tu? Okay, cerita kenapa. Adik buat sendiri ke atau kawan? Kawan. Yang ni betul-betul memang kawan. Sebab apa buat macam tu? Tumpah ke? Dia buat ke? Dia sengaja buat ke macam mana? Tumpah, terkena kat adik. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Tengok belakang. Lepas tu, ramai ke yang kena macam ni? Baju kotor ada seorang je ke? Ya Allah, dah kenapa awak yang malang nasib awak? Kenapa malang nasib awak? Sampai awak kena ke awak buat sendiri? Kawan ke adik? Kawan. Lepas tu dia cakap apa? Cuba cerita. Selalu kan macam tu. Kalau ibu cakap ke adik, jaga baik-baik. Color baik-baik. Jangan sampai kena baju. Mesti akan kena punya. Lebih baik ibu tak payah tegur. Rasanya better ibu tak payah tegur kot. Kalau tak tegur, insyaAllah baju cantik je. Kalau tegur, mesti akan jadi macam ni. Sebab hari ni memang adik kena buat aktiviti mengala. Gunakan watercolour. Itulah tadi ibu suruh bawa satu helai baju untuk adik pakai. Banyak songeh kadang-kadang ni. Kena. Lebih baik ibu bagi yang tadi yang adik pakai panjang besar sampai tutup bawah. Adik tak nak. Banyak songeh adik ni. Tak nak. Dah kena macam ni dah. Pergi buka baju sekarang ni. Pergi rendam baju ni. Suruh ayah pergi rendam sekarang.